Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak bincangkan satu topik yang sangat-sangat penting iaitu macam mana nak pastikan kita sentiasa selamat semasa di dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Jom kita mulakan. Siapa yang tak suka masuk bengkel RBT kan? Memang seronok. Tempat kita nak jadi kreatif, nak hasilkan macam-macam projek. Tapi dalam keseronokan tu, ada satu peraturan paling utama yang kita tak boleh lupa. Apa dia? Sudah tentulah, keselamatan. Ingat ya, sentiasa utamakan keselamatan. Ini soalan yang sangat baik. Walaupun kita dah ambil langkah berjaga-jaga, kadang-kadang benda yang tak dijangka boleh berlaku. Jadi, adakah kita semua dah bersedia? Tahu tak apa nak buat kalau tiba-tiba ada kemalangan? Perkara nombor 1 dan yang paling penting sekali ialah jangan panik. Cuba bertenang, tarik nafas dalam-dalam. Kenapa? Sebab bila kita tenang, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Barulah kita boleh tolong diri sendiri ataupun kawan kita dengan cara yang betul. Okey, mari kita tengok senario pertama. Bayangkan, tengah syok buat kerja, tiba-tiba, terkena pistol perekat panas ataupun apa-apa benda panas yang lain. Apa kita patut buat kalau kulit kita melecur? Sebenarnya, kulit kita boleh melecur bukan sebab objek panas je tau. Terkena cecair panas atau lebih bahaya, arus elektrik pun boleh menyebabkan kulit kita melecur. Sebab itulah kita kena sentiasa berwaspada dengan semua sumber haba dan elektrik di dalam bengkel. Baik, kalau terkena, ada 3 langkah mudah je nak ingat. Pertama sekali, terus pergi ke sinki dan lalukan air paip yang sejuk dekat bahagian yang melecur tu. Kedua, lepas dah sejukkan, barulah sapukan krim atau lotion yang sesuai. Dan ketiga, ini pun wajib, jangan tangguh-tangguh, terus beritahu guru. Ingat ya, langkah yang ini memang paling kritikal. Sebaik sahaja terkena benda panas, jangan tunggu, terus sejukkan di bawah aliran air. Tindakan yang pantas ni boleh bantu kurangkan kecederaan pada kulit kita. Sekarang, kita beralih kepada satu lagi situasi yang sangat serius, iaitu renjatan elektrik. Arus elektrik ni bukan boleh dibuat main, jadi kita mesti tahu cara yang betul dan selamat untuk bertindak. Okey, tolong dengar betul-betul. Ini peraturan paling utama kalau nampak ada orang terkena renjatan elektrik. Saya ulang, jangan sekali-kali sentuh mangsa dengan tangan kosong. Arus elektrik masih ada pada badan mangsa. Kalau kita sentuh, kita pun akan terkena renjatan. Bahaya sangat. Jadi, macam mana nak tolong? Ada cara selamatnya. Pertama, cepat-cepat cari benda yang tak mengalirkan elektrik. Kita panggil penebat. Contohnya macam batang penyapu kayu. Gunakan penebat tu untuk tolak mangsa jauh dari sumber elektrik. Kedua, baringkan mangsa di tempat yang selesa. Dan yang ketiga, jangan buang masa, terus jerit minta bantuan guru. Ini contoh cara yang betul. Guna objek macam kayu atau tali pinggang untuk pisahkan mangsa daripada punca elektrik. Ingat, jangan guna tangan kita sendiri. Gunakan alatan yang selamat. Ini teknik yang boleh menyelamatkan nyawa. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan Wira di dalam bengkel bila berlaku kebakaran. Ya, alat pemadam api. Alat ni sangat penting untuk kita lawan kebakaran yang masih kecil. Tapi, ada satu benda penting kena tahu. Alat pemadam api ni gunanya untuk padamkan api yang kecil sahaja yang baru nak mula. Kalau api dah besar, dah merebak, jangan cuba jadi hero ya. Tugas kita ialah selamatkan diri, keluar dari bengkel dan terus maklumkan pada guru. Cara nak gunakannya senang sahaja. Ingat 4 huruf ni, THTL. Pertama, T untuk tarik pin keselamatan. Kedua, H untuk halakan muncung hos ke pangkal api ke bahagian bawah api tu. Ketiga, T untuk tekan tuas pemegang tu. Dan akhir sekali, L untuk layangkan muncung ke kiri dan kanan macam kita menyapu lantai supaya semua pangkal api tu kena. Sebagai rumusan, kunci utama untuk kita sentiasa selamat dalam bengkel ni sebenarnya terletak pada diri kita sendiri. Ia tentang sikap kita dan sejauh mana kita bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Jom kita ulang kaji sekali lagi perkara-perkara penting ni. Nombor 1, sentiasa bertenang. Nombor 2, cepat-cepat bagi tahu guru. Dan sebelum mula apa-apa kerja pun, pastikan kita dah tahu kat mana peti pertolongan cemas, kat mana alat pemadam api, mana laluan kecemasan. Ingat, persediaan tu adalah perlindungan terbaik kita.
Jadi, dengan semua ilmu ni, anda semua sekarang dah jauh lebih bersedia. Ingatlah sentiasa, setiap projek yang hebat dan kreatif bermula dengan langkah yang selamat. Jaga diri, jaga kawan-kawan dan selamat berkarya.